Okay guys, 500 watt yang mana ni guys. Cepat tekan beg, tekan nombor 1, tekan nombor 1. Kita buka beg kuning kalau korang tekan nombor 1 guys. Cepat. Tengah beg single, tengah beg sale. Bising. 70% ini kan. Oh guys, tengok beg. Kita punya cookies tengok ni. Orang je. Okey, tu tengok beg kuning. Dah buka belum? Sekejap. Belum dapat 5. Cepat lagi. Tekan nombor 1 guys. Tekan nombor 1 guys. Cepat guys. Kita pergi cepat. 3, 2, 1. Wait, If, stok biskut kita lagi berapa ni? Tak silap lagi 100 pack je tinggal. 100 pack? Mana cukup? Kita kena buat lagi ni biskut. Betul juga. Agak-agak nak tambah lagi berapa pack? 1000 okey kot? Okey, nanti aku inform budak-budak kat kitchen. Okey. Cepat tau? Boleh. Baik korang, kita kena buat production hari ni sebab stok biskut kita tinggal sikit je. Ya, ini berapa pack? Dalam 1000 macam tu je. Oh, okey lah. Bye bos. Aku buat produk ni tak pakai produk. Alah, buat produk je pun. Tak payahlah pakai total brand. Tak apa, bukan jatuh pun nanti. Man, kau dah cuci tangan belum? Dah, tadi aku dah cuci dah. Aku kok bersih lagi tangan aku. Wait a minute. Who are you? Oh, ni ke tempat productionnya? Aku kerja sini ke? Kenapa ya? Saya nak jumpa bos awak lah. Bos saya dekat dalam bilik tu. Okey. Awak ke bos? Ni saya bos. Saya nak komplain pasal produk awak ni ada rambut. Ada rambut? Macam mana ada rambut? Saya tak tahulah staff awak ni buat kerja macam mana ni. Oh, saya minta maaf ni, nanti saya ganti yang baru. Oh, macam mana boleh ada komplain ada rambut ni kat biskut? Aku dah cari cleaning nak kena tanya ni. Stupid bitch. Wait, If, kau buat kerja lah. Ada customer komplain ni. Komplain apa? Dekat biskut kita ada rambut. Rambut? You. Kau ajar ada orang yang jual makanan tak? Ada lah. Tak aja. Tapi kenapa ada komplain ada rambut? Panjang tak tu? Ni siapa yang buat ni? Mak yang buat ni? Dia seorang ni tak ada tudung. Aku pergi mana dia orang. Lawa jumpa dengan mereka. Takutnya. Korang tahu tak kita dapat komplain daripada customer? Ada rambut kena biskut. Korang tak ikut ke Shopee apa je korang? Kau lah ni Nai. Dah, tak pakai topi pun. Takkan ada rambut dalam biskut. Mana ada rambut? Kau tak pakai topi rambut kau jatuh. Sorry je lah. Korang nak tak kejadian tadi jadi kat korang? Aku tak nak. Kalau tak nak, jom saya tunjuk cara pengendalian yang betul. Jom! Pertama, kita perlulah cuci tangan dengan sabun. Kedua, kita haruslah memakai pakaian yang betul seperti apron, baju shape dan topi. Tiga. Ketiga, kita tak boleh batuk depan makanan. Mana ya? Semasa penyedia makanan tidak boleh memegang telefon ataupun bermain. Jangan main phone. Dan meja
bersih supaya makanan lebih selamat untuk mata depan. Ya, Terima kasih sudah